Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh tak kita baca doa dulu? Macam biasa, kita bangun baca doa pelan-pelan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maftah alaika ya arhamar rahimin. Uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wahabna Sulaiman hudan ataina wa ilma. Wasafana ma'adam bil jibali sabihna wa tayrabna fa'idin. Amin. Okey, silakan duduk. Okey, hari ni kita cukup quorum tak? Ada yang tak hadir ke? Siapa yang tak hadir hari ni dan ke mana? Okey, Khatijah. Okey, pi bahas. Okey, lagi? Nurin. Bola jaring lagi? Bahas juga. Okey, jadi tak cukup quorum lah kan? Okey, tapi tak apa. Kita teruskan saja hari ni. Jadi sebelum kita mula kelas, cikgu nak minta seperti biasa. Tengok apa norma kelas kita pada setiap kali geografi ni. Tolong hargai masa. Masa kita tak banyak pun sebenarnya. Kemudian yang kedua, cikgu minta awak sentiasalah berkongsi idea. Okey, jangan malu-malu, jangan sesegan. Kongsilah idea awak. Okey? Kemudian perlukan penyertaan aktif untuk semua aktiviti. Kalau tak tahu, kena tanya. Kemudian catat maklumat dengan kemas. Dan yang penting apa dia? Okey, adab dulu baru ilmu. Okey, cikgu nampak macam ada yang bawa something. Tadi ada bawa tak apa-apa? Ada. Okey, boleh tak nak minta yang bawa benda tu, bawa barang tu. Jom kita ke depan. Boleh? Meh. Kita ke depan. Sila cepat. Bangun. Okey, macam-macam barang kan. Okay, yang putera belah sana, yang puteri belah sini. Kawan-kawan tengokkan ya. Jauh tak? Kalau jauh kat sini je, kat sini je. Kalau jauh kat sini. Okey. Angkatkan barang yang anda bawa. Okey, kawan-kawan cuba tengok. Barang-barang yang dibawa ni, apa bahan asas yang menghasilkan dia? Kita tengok daripada hujung dulu. Okey. Bawa apa tu? Tin. Okey, kita tengok Apa bahan asas yang menghasilkan tin? Betul ke? Confirm? Okey, yang ni apa dia ni? Tumbler. Okey, apa bahan asas dia? Aluminium. Aluminium ke besi? Yang ni apa dia yang ni? Okey, kalau yang ni tunjukkan Ustaz. Angkat tinggi-tinggi sikit. Okey, kalau plastik setahu awak lah. Pengetahuan kita kan. Daripada apa rasa-rasanya? Plastik ni daripada apa? Petroleum. Betul tak kawan-kawan? Sure ke tak sure? Sure, tak sure. Okey, tak apa. Yang ni apa dia? Buka sikit. Okey, ni jersey. Okey, jersey ni apa bahan asas yang buat jersey? Sama rasanya awak punya baju kot. Kain dia kan? Cuba pegang kain masing-masing, baju masing-masing. Okey, buat daripada apa ni? Kapas katanya. Betul ke kapas ni? Ni kain apa? Kain kapas ke kain lain? Rayon, nylon? Polister? Kalau polister daripada apa? Adakah cotton? Adakah kapas? Mesti daripada satu sumber yang lain kan? Mungkin polimer buatan manusia ke? Betul tak? Okey. Kalau kain, ada kain yang buat daripada palpa kayu pun ada. Tapi yang penting yang ni bukanlah. Okey. Sana pula. Angkat. Angkat nakip. Apa dia tu? Tunjuk kawan-kawan. Okey. Daripada apa? Kertas. Kertas daripada apa? Kayu. Dan dalam dia mesti ada lapisan-lapisan lain kan? Daripada apa tu rasanya? Aluminium foil. Okey, angkat lagi. Apa lagi tu sana? Apa bahan asas? Kertas. Daripada kayu. Okey, sana pula Ashraf. Betul. Okey, rasanya daripada apa? Plastik. Daripada apa plastik? Tadi ada yang sebut tadi kan? Daripada kayu. Okey. Yang ni pengetahuan asas awak. Maksudnya awak adalah pengetahuan sikit kan? Jadi apa yang kita nak sampaikan sebenarnya ni?
Nak abang apa ni? Maksudnya apa? Maknanya bahan-bahan yang ada depan kita, keliling kita, dekat dengan kita, datang daripada pelbagai sumber. Okey, bagi tepukan start pada kawan-kawan. Terima kasih. Sila masuk. Okey. Sebenarnya kan, kalau dekat dunia kita, betul, kita sumber ada merata-rata, betul tak? Bukan sekadar sumber yang membentuk ataupun yang digunakan membuat bahan-bahan tadi, apa saja keliling kita, even yang kita pegang tak capai ni, tak dapat ni. Ini pun sumber. Kalau awak kata diri awak malang, awak tak ada apa-apa, ketahuilah bahawa banyak benda yang kita perlu syukuri, betul? Okey. Dan kalau kita sebut sumber, sumber ni ialah satu bahan sama ada yang kita boleh guna terus ataupun yang kita kena proses dulu. Jadi, apa yang cikgu nak kaitkan jawapan awak hari ini ialah apa yang kita akan belajar pada hari ini iaitu sumber semula jadi. Pernah tak belajar sumber ni di mana-mana subjek? Subjek mana? Sains. Dah belajar ke belum? Dah. Okey, so cikgu boleh tak payah ajarlah. Oh, tak boleh. Okey, betul sains Dan macam cikgu sebut tadi, sumber ialah satu perkara khazanah yang Allah bagi kat kita, sama ada boleh diguna terus atau kita kena ubah suai. Apa sumber yang kita boleh guna terus? Okey, boleh tak angkat tangan? Semua boleh jawab. Tapi kita nak angkat tangan. Boleh tak? Siapa yang sudi angkat tangan? Okey, Ashraf silakan bangun. Ombak. Okey, betul. Betul kan? Kita kena ubah suai ombak ke kalau nak guna? Kalau nak surfing kena ubah suai tak ombak tu? Tak perlu. Okey, betul Ashraf. Terima kasih. Ada lagi tak? Awak, okey. Apa dia? Angin. Kipas angin? Apa maksud dia? Boleh guna untuk kincir angin. Okey, tapi kincir angin tu selepas tu kita ubah suai lah untuk ke rumah dan sebagainya. Okey, betul tu. Okey, jadi ada benda yang kita kena ubah suai, ada benda yang boleh diguna secara terus. Okey, secara umumnya sumber ni terbahagi kepada 3. Sumber manusia macam kita lah. Kita human resource ialah sumber manusia. Kemudian kita ada sumber alam semula jadi yang awak sebut tadi tu. Kan? Yang Ashraf sebut, yang Fakihah sebut. Yang tu sumber alam semula jadi. Okey, dan ada satu lagi iaitu sumber manusia. Yang ni dia macam-macam lah. Ada yang warisan, ada yang undang-undang. Tapi apa yang dikaitkan dengan sumber di sini ialah jentera. Jentera ataupun apa-apa saja yang digunakan oleh sumber manusia untuk mengeksploit sumber alam semula jadi. Okey, soalan cikgu. Awak pernah belajar sejarah, betul tak? Okey. Apakah sumber budaya yang digunakan untuk mengeksploit sumber alam semula jadi? Siapa ingat? Apa sumber budaya yang pernah digunakan dalam sejarah mengeksploit sumber alam semula jadi? Cuba fikirkan. Selain, okey, cuba awak bagi idea. Silakan Haziq. Apa yang awak ingat? Kita nak ingat-ingat balik ni, kata dah belajar dah kan? Emas. Okey, kalau sumber budaya untuk mengeksploitasi emas tu apa dia? Apa jentera ataupun apa bahan yang digunakan? Dulang. Betul, dulang. Dulang boleh dianggap sebagai sumber budaya tak? Boleh. Okey, terima kasih Harith Haziq. Lagi? Kawan-kawan kita yang lain? Okey, silakan. Okey, lombong. Betul. Apa dia tu? Lombong apa? Bijih timah, betul tak? Dalam sejarah ada tak? Ada. Okey. Apa sumber budaya yang boleh exploit ataupun boleh digunakan ambil bijih timah tu? Yang awak pernah belajar. Apa nama jentera tu? Tak pasti. Okey, kawan-kawan ada talian hayat. Ashraf silakan. Relau. Ada lagi tak jawapan lain? Mungkin betul. Ada lagi tak jawapan lain? Apa nama? Dia macam mengorek-ngorek tu. Apa nama dia? Okay, di Taiping kan ada perlombongan bijih timah. Lepas tu ada satu jentera yang digunakan untuk melombong bijih timah tersebut. Apa tu? Ingat tak? Kapal?
Kapal? Cikgu dengar tadi. Kapal? Kapal? Korek. Betul. Okey, terima kasih. Duduk. Okey, kapal korek. Tapi kan pada hari ni kita tak nak tengok semua pun. Kita akan fokus kepada sumber alam semula jadi sahaja. Okey, untuk permulaan ni, sumber alam yang cikgu nak awak tengok dan explore nanti ialah dua ni. Dalam sains dia dipanggil the renewable sources, betul tak? Tapi istilah bahasa Melayu kita ialah sumber boleh baharu dan satu lagi ialah kategori sumber yang tak boleh baharu. Siapa yang boleh share dengan kawan-kawan? Apakah dia sumber boleh baharu ni? Apa maksud dia? Yang Nakib, silakan. Boleh diganti. Okey, betul? Lagi? Macam hutan. Ada kitaran dia sendiri. Wow, yang ni macam lain sikit daripada apa dalam buku kita. Terima kasih Nakib. Sumber ni ada sampai bila-bila ke ataupun akan habis? Sampai bila-bila. Okey, terima kasih. Kemudian kalau sumber yang tidak boleh baharu, siapa yang nak share? Okey, siapa dulu? Okey, awak. Sumber tidak boleh baharu. Okey, dia akan habis, tidak boleh guna berterusan. Okey, betul tak kawan-kawan? Betul, terima kasih. Adakah dia akan habis terus sampai bila-bila? Ya, habis tu nanti kalau macam contoh petrol yang kita pakai untuk kereta kan, kalau dah habis, macam mana kita nak gerakkan kereta? Oh, pandai dah ada jawapan dah. Okey, sumber ni betul dia akan habis. Tapi sebenarnya apa yang sedang kita guna pada hari ini telah dijana sejak jutaan tahun lalu. Sumber yang macam ni. Okey, maksudnya kalau habis, habis pada generasi sekarang sahaja. Dan apa yang sedang dibina ataupun dijana sekarang, macam petroleum dan sebagainya tu, dia akan digunakan oleh entah generasi mana pada masa akan datang. Setuju tak? Setuju. Okey, maksudnya walaupun dia limited, tetapi akan datang nanti ada, tapi tak tahu bila. Dan kalau habis pada generasi ini, maka habislah. So, kena cari plan B. Betul tak? Betul. Okey. Yang ni ialah kita punya skop pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar semua benda ni. Tetapi, apa yang kita nak tengok ialah dalam kelas ni hanyalah yang ni saja. Kita nak tengok secara detail sikit, apakah sumber boleh baharu, tenaga alternatif tu apa dia, sumber tidak boleh baharu tu apa, dan taburan kegunaan sumber mineral dalam peta Malaysia. Okey, lagi dua ni, cikgu minta anda buat dalam mentor dan mentee. Boleh angkat tangan tak? Siapa mentor? Wow. Okey, mentor-mentor ini akan buat secara personal dengan tim dia nanti dalam kelas. Maknanya bukan dalam sesi inilah. Okey? So yang ni kita akan tengok dan di akhir pembelajaran pastikan awak dapat semua yang merah tu. Boleh tak? 1, 2, 3 ni, yang ni kita sekalikan dengan PBD. TP1, TP2 dan TP3. Jadi pastikan di akhir nanti, last belum keluar daripada kelas ni, capai setiap satu ni. Boleh? Alright, okey. Kita mulakan dengan aktiviti kumpulan, boleh tak? Cikgu nak minta awak bentukkan 5 kumpulan. Kalau dalam keadaan macam ni, nak buat macam mana? Pusing? Pusing. Okey, boleh tak kita bentukkan 5 kumpulan dulu? Nanti Cikgu Habang nak buat apa? Tak perlu angkat meja kot, no? Pusing saja. Okey. Okey, dan setiap kumpulan nanti cikgu akan bagi dekat awak whiteboard dan juga pen marker. Okey, macam biasalah. Nanti datang ke depan ambil whiteboard dan pen marker. Selesa ke duduk macam tu? 3, 6. Okey, belakang okey ke? Okey, sini? Oh, sini okey. Jadi 6 dengan 6. Alright. Okey, Ikram. Tengok depan. Mari kita tengok siapa yang kena tajuk-tajuk yang kita akan bincang. So, kita start dengan kumpulan 1 dulu. 1 mana? Kita nak anggap kumpulan mana 1? Yang ni? Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey,
Kumpulan 1 dulu. Tengok apa tajuk awak. Okey. Take note kumpulan 1. Tidak boleh baharu. Okey, kita teruskan dengan kumpulan 2. Alright, okey. Apa tu? Okey, boleh baharu. Alright. Okey, tahniah. Kumpulan 3, ready? Alright, kumpulan 3. Silakan bersedia dengan taburan. Tapi taburan kali ni kita nak combine sumber boleh baharu dan tak boleh baharu dalam satu peta. Jadikan peta berinformasi. Boleh? Okey. Kumpulan yang keempat mana? Okey, kumpulan yang keempat. Kebetulan mentor-mentor belakang ni. Isu. Right? Okey, dan kumpulan yang kelima. Kena ke? Tak payah. Okay, jadi kumpulan yang kelima ni, sebab nak tunjuk kena pusing juga. Okey, apa dia punya tajuknya ialah okey, sumber alternatif. So, ada masalah tak dengan tajuk-tajuk ni? Boleh ke bincang? Cikgu nak minta tolong di belah sana, belah barat anda, betul ke? Ada whiteboard. Ambil whiteboard dan kemudian ambil pen dekat depan ni. Alright? Okey, dan minta berbincang. Awak boleh gunakan macam-macam sumber, sama ada buku teks ataupun awak boleh guna ni internet, cikgu sediakan di sini. Kalau nak guna boleh, ataupun boleh gunakan kaedah temu bual juga. Kita ada banyak orang sumber hari ni. Boleh Okey, 15 minit cukup tak? Cukup. Okey, 15 minit dari sekarang. Ambil pen marker. Kumpulan Fatih dapat peta kan? Ambil yang peta punya. Check dulu kalau ada ink. Check dulu kalau ada ink. Kalau tak ada ink nanti boleh. Check dulu. Dah ambil dah? Tu? Okey. Boleh merah sini. Ni hitam. Okey. Awak perlukan ni tak? Perlukan peta ke tak perlu? Kalau tak perlu buang peta tu. Nanti buang di sana lah. Okey, boleh masuk jalan. Okey. Okey. Tengok ada check dulu yang ni. Boleh tak guna? Boys, macam mana? Ada pen? Boleh ambil pen? Baik. Belakang, kumpulan 5, boleh ambil pen? Check dulu kalau ada ink ataupun tak ada ink. Oh, conteng di situ. Padam lah. Okey, tak ada ink. Okey, boleh ambil pen ni. Biru pun tak apa. Alright, okey. Padam. Okey, masa berlalu. Kena cepat-cepat. Awak bahagian apa tadi? Okey, kumpulan ni bahagian apa tadi? Okey, kalau boleh buat dalam bentuk peta bulat ke? Peta buih. Dan tak payah panjang. Just tunjuk dia punya fakta-fakta sahaja. And then assign seorang untuk talk bagi. Pilih menti. Boleh juga nak tulis pun boleh. Tak masalah. Okey. Yang kumpulan ni bahagian yang nak ambil pen. Tisu. Ya, kan. Okey, cikgu pergi sana. Awak duduk. Cikgu pergi. Okey, kumpulan ni bahagian apa? Jenis okey, buat dalam peta bulat, peta buih pun boleh. Letakkan fakta sahaja. Lepas tu, assign seorang yang jarang bercakap. Seorang yang jarang bercakap untuk bentang sekejap lagi. Boleh? Okey.
Yang ni bahagian apa? Yang jenis dan contoh sumber Tenaga alternatif. Boleh? Kalau nak cari maklumat boleh di situ. Bagi ikut. Okey. Sini pula. Kalau boleh buat dalam bentuk peta buih bagi nampak punya cabang-cabang. Okey. Boleh tak kalau cikgu cadangkan ada punca, ada kesan, ada langkah. Apa semua yang kita, banyak isu sekarang? Petroleum kan? Apa isu dia? Okey, betul. Punca dia apa punca? Okey, betul. Lepas tu kesan dia? Langkah apa kerajaan Malaysia ambil? Ada tak? Okey. Lagi? Macam penjawat awam? Kenapa? Jadi boleh cari maklumat. Kalau nak cari maklumat pun boleh. Nampak idea tu bagus lah. Cuma expand tengok. Tapi jangan buat dalam bentuk ayat. Buat dalam bentuk peta minda. Okay. Ada maksud. Okey. 801122. Okey, yes. Okey, yang ni pula kumpulan ni buat dengan kemas tau. Kegunaan. Tapi tak payah ambil semua. Kalau macam ni ambil yang tanya ni dah. dia ada kat sini macam contoh semua perubahan tu kan. Sebenarnya nanti bila kawan-kawan datang, awak dalam kan ada apa? Sekolah ada apa? Maksudnya kau nak kalau nak cakap ni ada apa nak tulis nak pen merah boleh buka je. Highlight sikit. Jom jumpa kat sini. Ani contoh. Nak pen merah boleh ambil kat cikgu. Highlight sikit. Pen suria lah. Jom jumpa kat sini. Ani. Contoh. Okey. Mungkin boleh buat dalam peta cadangan cikgu kan? Kalau jenis macam ni, boleh buat dalam peta sebab dan akibat tu. Peta sebab dan akibat. Peta I think tau. Maknanya bulat tengah-tengah tu dia punya ni dia punya isu dia. Tu belah kiri, punca dia sebab apa? Tengah-tengah apa dia? Kesan dia kan pada penduduk dunia. Hujung tu ialah langkah. Langkah tu yang cikgu bagi tahu tadi, sama ada awak kata apa tadi? Kerajaan bagi apa? Ataupun apa kerajaan buat pada kita untuk kurangkan penggunaan minyak. Sebab dah ada masalah di sini kan. Itu maksud dia. Okey, isu tak apa, tulis je. Okey, untuk grup awak nanti cari seorang pembentang. Tapi kumpulan ni takkan datang, takkan orang main sekali. Sebab kumpulan ni akan bentang lepas habis semua, dia akan bentang kat depan. Okey.
Okey? Faham kan? So yang bergerak ni 1, 2, 3, 4 sajalah. Okey, yang cari maklumat ada ke? Ada. Kita ada 7 minit lagi. Tengok masa sama. LEN. Oh, kupalan. Pasti. Apa maksud? Logam. Apa maksud mineral logam? Betul. Boleh baru ada 2, logam dengan bukan logam. Okey, apa maksud sumber mineral logam? Logam tu macam diganti dari atas. Dia kaitkan dengan dia punya tindak balas terhadap elektrik. Kalau logam macam mana logam? Sebab cuba tengok contoh-contoh dia. Bauksit lah, kuprum lah, biji besi lah kan. Maksud dia apa? Kalau sumber logam ni. Nanti kita nak abad kat kawan-kawan. Logam ni dia tak boleh, dia bukan penebat. So, kalau dia bukan penebat, dia apa? Pengalir. Tapi pasal apa? Tengok ni. Pasal apa cikgu pakai emas, cikgu tak kena ranjat pun? Adakah ini emas pure? Kalau emas pure mati lama dah ni. Kena renjatan sebab dia logam. Dia mesti ada something campuran. Okey. Kalau bukan logam pula macam mana? Adakah dia pengalir ataupun dia penebat? Dia penebat. Okey, teruskan. Assign seorang lah. Masa 5 minit lagi. Cepat sikit. Awak guna apa tu? Chat GPT. Chat GPT. Apa yang tanya kat situ? Tanya apa? Okey. Okey, boleh. Sebaiknya. Cepat sikit, kita ada lagi 5 minit. Tak payah nak highlight sangat. Banyak yang cikgu bagi tahu tadi ya. Okey, yang ni tarik hujan tropika. Apa dia? Kepen. Apa dia Apa bersih? dia? Itu dia. Pangan bersih. Cikgu ambil empangan ni tadi. Yang ni. Ambil tanda tadi. Dah tanda dah. Okey. Betul ke situ? Dia Ni lah. bagian sini. Ni 8. Kami cikgu cakap dia tanda dah. Dah tanda dah. Okey, ambil satu lagi 8. Dia antara banyak-banyak ni, dia ada satu yang penting sebab dia antara yang terbesar di Asia Tenggara. Nanti boleh share dengan kawan-kawan. Okey. Okey. Maksudnya kita boleh bagi tahu dari sudut lokasi dia, Banjaran Titiwangsa, betul? Sumber tanah dia apa? Check dekat bab 4. Okey, lagi dari segi apa? Jenis pokok dia boleh beritahu. Yang tu je lah. Okey, dia sambil-sambil lah sebab tak lama dah. Boleh ambil. Ada yang buat. Okey. Ada yang buat mineral. Okey. Jenis contoh. Jenis dan tenaga surya. Cara menggunakan cahaya matahari sebagai Okey, tenaga surya, panel solar. Tak payahlah buat ayat panjang. Okey. Angin. Ya, sebab semua tenaga alternatif ni kebanyakannya dia digunakan untuk menghasilkan elektrik. Itu hidro empangan air. Ya, betul. Hidroelektrik. Maksudnya air, sumber air buat empangan hidroelektrik untuk menjana elektrik. Tulis ringkas je, tak payah panjang. Tak payah ni sebab nanti akan di-explain sendiri. Okey. Okey, betul lah tu. Buat point ni je lah. Tak maksud cikgu. Okey dah ni. Buat tu. Sama, istilah dia sama. Kalau ikutkan di sini apa maksud dia? Biomass dengan bio-GC. Biomass lah salah satu dia. Mas tu GC. Masih dalam GC maksudnya. Betul? Okey, apa maksud dia? Dia main daripada mana? Main awal sisa. Haiwan. Betul? Boleh? Okey, macam tu kita nak explain nanti kepada kawan-kawan. Tak perlu panjang, kita spesifik saja. Maknanya kalau alternatif ni
Contohnya yang tu. Lepas tu, yang tu jenis dia. Ini contohnya kan. Boleh bagi tahu yang ni daripada sumber apa? Hidroelektrik sumber empat kan? Sumber Air. air. Yang ni? Tenaga surya. Yang ni? Cahaya. Yang ni? Tenaga ombak. Yang ni? Ombak lah. Ombak. Okey. Tenaga jaiwan. Yang ni? Geotermal. Geotermal daripada apa? Kolam air panas. Betul. Ya. Dari tulis macam ni lah. Buat dash macam tu. Tenaga angin. Okey. Ada yang dijalankan di Malaysia kan. Ada yang memang belum dibuat secara apa dia, secara intensif di Malaysia. Sebab apa? Angin kat Terlindung daripada air. Dia bukan isu terlindung. Isu dia ialah air kita banyak. Disebabkan air kita banyak, yang ni kita dalam orang kata apa, macam dalam masih dalam penyelidikan kan, kita tak kritikal lagi sebab air kita banyak. Faham tak? Okey, alright. Okey, ada 1 minit lagi. Jadi yang mana yang dah mencari maklumat boleh menulis dan tolong prepare pembentang dalam kalangan menti awak. Faham menti siapa yang akan bentang? Fahamkan betul-betul baik, kita ada skrip. Okey, ya. Hijab tak ada. Okey. Sama. Okey bang, ada lagi? Okey. Ada. Kesan? Ada. Peperangan menyebabkan selat tutup. Jadi bila selat tutup apa jadi? Okey. Apa lagi? Dia punya langkah? Langkah dia? Ada kat situ. Okey. Cepat sikit, ada 26 saat lagi. Okey, boleh habiskan ayat-ayat terakhir. Okey. Nampaknya semua function ya. Okey, dan masa dah tamat. Alright, sila duduk semua orang. Okey. Awak tak perlukan masa tambahan kan? Tak perlukan masa kecederaan lagi kan? Okey. Kita akan tu aktiviti. Okey, awak pun dah cari maklumat, dah dapat dan dah tulis. Awak pun dah sediakan host ataupun awak dah sediakan pembentang. Dalam kalangan apa tadi? Cikgu minta daripada kalangan menti. Okey. Tanpa ada skrip, cikgu nak minta cabar diri untuk share dengan kawan-kawan apa yang telah awak bincangkan tadi. Okey? Dan semua orang dah dapat edaran ke belum? Okey. Cikgu akan bagi masa 15 minit. Awak kena pergi kepada 4 kumpulan sahaja nah. Iaitu kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga dan kumpulan yang kelima sahaja. Maksudnya kumpulan yang keempat awak boleh bangun dan bergerak. Nah, saat lagi part mereka kita akan buat pada waktu yang lain. Boleh? Okey, cikgu akan set 15 minit. Boleh tak semua orang dah ready dengan kertas masing-masing? Tinggal hanya host ataupun hanya one stay sahaja yang akan tunggu di kumpulan. Boleh? Okey. Perlu muzik tak ni? Perlu muzik. Okey, kita cuba. Okey, dan cikgu nak timer dah. Sekejap. Boleh kita mulakan Okey, 15 saat dari saat pula. 15 minit dari sekarang. Okay, kalau ada banyak buku tu boleh kemas-kemaskan buku tak sini?
Dia kemas buku tak Sam? Yang ni tak perlu lagi dia jalan kat tempat lain. Ha? Kamu cuba bahan apa sumber jadi yang baru, yang baru ni. Nanti boleh pegangkan tak? Pegang. Tunjuk pegang. Angkat. 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 Okey. Ada seorang tak tolong pegangkan bagi pihak satu. Okey, baru clear. Sumber semula jadi boleh baru ni Malaysia ni kita dapat dua, iaitu sumber semula jadi yang Sambil catat lah. dan juga bukan. Kita ada sanis kita ada 5 jenis sanis dekat Malaysia dan kami buat akronim sanis ni untuk supaya kita ingat. Okay. So akronim dia aku baru langgar parit. Aku ni A ni merujuk kepada sanis alluvium. Baru tu B tu dia merujuk kepada sanis. Langgar ni L ni merujuk kepada sanis lettery. Boleh cek yang masuk sikit. Sambil catat lah. Dia catat. Soalnya Lepas tu dia ialah kolam air panas. Kalau kita transfer kolam air panas ni, kita banyak banyak. Jadi juga fungsi macam Boleh buat sini. tempat tu Science form 1. Ada belajar form 1. Oh, okey. lepas tu dan ini ialah tenaga angin iaitu turbin. Tak ada. Ada lah. Soalan cikgu kan, kenapa dia tu alternatif? Kenapa dia sebut alternatif? Maksudnya dia antara plan A dengan plan B, dia plan apa? Plan B. Plan C lah. Okey. Kenapa dia alternatif? Sebab kalau Kenapa dia? Maksudnya dia kenapa pilihan kedua? Macam tu. senang nak dapat. Okey. Dia dekat mana-mana. Dia alternatif kepada siapa? Kepada sumber dia boleh bahan. Betul. Dia ni sumber alternatif ni sumber boleh baharu ke? Tak boleh baharu. Boleh baharu. Maksudnya bila awak kata sumber tak boleh baharu tu dia limited kan? Jadi dia jadi plan B lah. In case apa-apa berlaku pada masa depan. Terangkan kawan macam tu. Okey. Catat ni. Oh, sorry.
industri untuk besi-besi. Macam orang batu ni, kita macam Okey, boleh bergerak tau. Jangan stay dekat satu grup. Boleh bergerak. Sebab masa berjalan. Sini kosong. Boleh? Okey, catat dengan cepat. Betul datang sini. Okey. Ada berapa? Awak dah ke berapa dah? 2 dah. Okey. Yang ni grup ke berapa? Awak grup ke berapa dah? Cepat sikit. Turunkanlah. Boleh, boleh. Okey. Okey kan? Second macam tu. Kalau boleh tu angkat sikit. Okey. Sana ramai, boleh ke sini? Boleh mai sini? Sini kosong? Sini kosong. Okey. Boleh angkat sikit kau cikgu Hafsah angkat. Angkat sikit. Okey, tunjuk macam tu. Jadi lagi senang. Tak apa, pegang, pegang. Okey. Okey, boleh sini. contohlah kalau kita akan gelap pasal dia akan bersih bila kita mungkin tu kalau dia jaga sebab sebab dia macam jadi sebagai makanan Hidroelektrik. Okay, untuk kembangan ni di Malaysia ada taburan air hujan kita ni sangat banyak. Bila dia banyak ni, potensi untuk kita membuatkan panel hidroelektrik tu dia sangat tinggi. Okay, dekat situ lah dia menghasilkan kuasa hidroelektrik tu. Okay, dekat sini di dalam Malaysia ni dah ada 12 kembangan hidroelektrik ni. 8 berada di Semenanjung, 4 berada di Sabah dan Sarawak. Okay, antara kembangan-kembangan yang ada di Malaysia ni ialah kembangan Bersia di Perak dan juga kembangan Pendil di salah satu di Terengganu. Okey, itu macam faktor menarik pasal kembangan Pendil ni. Kembangan Pendil ni ialah kembangan yang terbesar di Asia Tenggara. Boleh catat sikit-sikit. Boleh tulis dengan boleh? Awak catat pasal empangan mungkin. Tak perlu semua. Ambil yang penting. Macam mana dengan tu boleh baharu air? Okey, kalau hutan macam mana? Okey, kalau hutan ni kat sini kami pilih hutan hujan tropika. Okey, untuk lokasi hutan hujan tropika ni ialah Banjaran Sitiwangsa. Okey. Okey, untuk dari segi tani dia menggunakan tani aluvium dan juga tani laterit. Okey. Untuk jenis pokok yang ada kat situ macam pokok cenal, pokok meranti, uluh hutan. Okey. Macam mana dengan sumber yang tidak boleh baharu pula? Tidak boleh baharu ni dah ada 4 iaitu Terangkan 4 saja. 4. Arang batu, gas asli, Di tempat dia ni. ada ni ya. Ini yang arang batu ni. Nama apa tempat tu? Dia ada bagi nama tak? Ini apa silan Silantik. Di Silantik. Sarawak lah. ya. Untuk gas asli ni macam lokasi dia ada kat sisi pantai kat Terengganu kan. Okey, masa tinggal 5 minit dah. Jadi kena cepat-cepat supaya boleh sempat bergerak ke semua kumpulan. Ya. Okey, tim ni alternatif ni boleh baharu ke tak boleh baharu? Boleh. Cuba tengok. boleh baharu. Boleh. Dia boleh. Sebab apa dia boleh? Kalau kita tengok dia tu Sebab macam mana? Jadi dia tu sebenarnya ialah semula jadi dan juga dia natural kan? Ya, okey. Dia sebenarnya boleh tapi kita tak dapat dia punya energi tu.
Sebab kita sebenarnya kalau geothermal ni bukan semua tempat boleh. Kita ada kolam air panas tapi dia tak boleh geothermal sebab kita nak energi dia. Dalam alternatif ni sebenarnya kebanyakannya ialah plan B untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tapi kalau kat Malaysia lah sebab kita air banyak. Tapi kalau kat negara lain yang air sikit, tak ada kawasan tadahan, dia pun terpaksa gunakan sumber-sumber semula jadi yang mereka ada saja. Bagi mungkin ada certain negara dia yang paling utama yang tu. Kan? Negara banyak kincir angin tu. Boleh, boleh. Kita kenapa kita ada tapi just banyak untuk pelancongan saja pasal apa? Kan? Kita bukannya elektrik kita bukan daripada angin tu. Kenapa? Sebab apa yang banyak sekarang? Sebab tu. Tapi ada negara dia tak ada air yang banyak, dia terpaksa guna angin. Dengan syarat tempat tu banyak angin. Okey, boleh bergerak. Ada 3 minit lagi boleh bergerak. Okey, dah berapa dah? 3, right. 3, okey. Sana tak ada customer. Sini kosong. Direct saja Fatih Direct saja. Cepat. Okey. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak terangkan tentang jenis dan contoh sumber boleh baharu dekat Malaysia. So kita ada 4 jenis sumber boleh baharu iaitu hutan, suria, tanah dan air. Okay, untuk hutan kita ada 4 jenis hutan kat Malaysia. Iaitu hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan gunung dan hutan paya yang terbahagi pada 2 iaitu paya air asin dan paya air tawar. Okay. Ya. Okey, macam mana lepas terang nampak clear, nampak sumber logam dengan bukan logam. Apa perbezaan dia tadi? Sumber logam ni dia macam konduktor selain konduktor elektrik. Kalau sumber logam bukan logam ni dia macam penempat elektrik. Sebab tu awak nampak di sini. Yang mana disebabkan dia pengalir elektrik yang baik, jadi tengok apa yang kegunaan dia. Hak mana yang berkait dengan elektrik. Sebab tu kita guna yang tu. Dia tak boleh guna daripada bahan-bahan yang semua tak boleh. Cikgu tahu ni dia macam tanah liat. Dia tanah liat tapi tanah liat yang berwarna putih. Jadi biasanya orang gunakan untuk buat apa? Ni tile jubin. Yang ni tak lah. Selalunya macam kat rumah kita yang jubin putih. Porselin pasu-pasu Cina tu. Nanti boleh share dengan mereka. Ada berapa grup yang datang sini? 3 grup. Air bawah tanah. Dia payah. Okey. Boleh tanya soalan kalau awak tak jelas tanya. Okey, kurang 1 minit lagi, Ikram. Kurang 1 minit lagi. Sini dah apa belum? Dah pergi dah. Okey. Boleh cikgu lalu? Kira pasal di kawasan Sabah dan Sarawak. Di Terengganu pun ada juga, cuma kami letak di Sabah dan Sarawak aja. Okey. Waterfall. Tak nak. Waterfall. Eyes on who? Eyes on you. Eyes on who? Eyes on you. Okey, masa dah tamat. Jadi kita duduk di tempat masing-masing. Okey. Silakan.
Alright. Macam mana 15 minit kita tu? Cukup ke tidak? Cukup. Okey, siapa yang berjaya sampai ke semua kumpulan? Angkat tangan. Oh, majoriti. Ada yang tak sempat sampai. Tak apa, jangan risau. Cikgu pinjamkan dekat awak kelas Ikram, whiteboard ni letak di belakang kelas untuk siapa yang tak sempat pergi kat grup-grup lain tu, boleh tengok dan boleh bacalah. Buat catatan sikit. Okey? Dan kepada yang membentang tadi pun, dia tak sempat kan pergi tempat lain kan? Pun sama untuk dia. Jadi dia boleh baca hasil dapatan daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Okey, boleh tak kita bagi tepukan kepada yang membentang tadi, host tadi? Susah tak? Susah tak nak membentang? Susah tak? Awak dah berjaya break the ice, awak dah berjaya keluar daripada comfort zone awak. Sebenarnya boleh kan? Okey. Soalan cikgu kepada semua, nanti boleh tengok kepada catatan awak. Okey, soalannya ialah daripada apa yang awak belajar tadi dengan kawan-kawan, ada berapa sumber semula jadi? Dia punya jenis dia. Ada berapa jenis sumber semula jadi? Ada berapa jenis? Ataupun specifically, apakah kategori sumber semula jadi di Malaysia ni? Tadi ada 4, lepas tu ada 2 pula. Boleh tak ada yang bangun, angkat tangan bangun dan share dengan kawan-kawan? Apakah 2 jenis itu? Siapa boleh? Okey, silakan. Tak nampak kecil. Okey. Okey. Sumber yang tidak boleh baharu. Cuba awak point ataupun awak popcorn kepada siapa-siapa. Cikgu nak tanya soalan lagi. Alif. Okey, Alif. Okey, Alif. Sumber kita ada 2 kan? Boleh dan tak boleh baharu. Boleh tak awak senaraikan apa sumber semula jadi yang berada dalam kategori tak boleh baharu? Okey, ada 2 kategori. Nak hamak terus sampai habis ke ataupun nak popcorn kat kawan? Ikut cikgu. Okey, habiskan. Okey. Okey, contohnya apa? Contohnya kalau mineral logam ni emas yang merupakan barang emas. Okey. Biji timah iaitu barang filter, bauxite bahan asas aluminium, krom wayar dan biji besi barangan logam. Okey, kalau tadi bukan ke ya? Bukan logam ke logam? Logam. Logam. Okey, kalau bukan logam pula? Logam dia ada 6 iaitu petroleum, arang batu, kaolin, gas asli dan batu granit. Petroleum ni dia sebagai bahan bakar untuk motor kita isi minyak setiap hari. Okey, setuju tak kawan-kawan? Setuju. Okey, terima kasih. Boleh popcorn kat belah ni pula? Dekat Puteri pula. Audi. Auni. Okey. Alright. Okey Auni. Awak dah berpengalaman tadi kan? Cerita banyak benda. Kita nak tahu apa beza di antara sumber mineral logam dan juga yang bukan logam. Okey, sumber mineral logam ni dia macam pengalih bilik. Okey. Kalau sumber mineral bukan logam ni dia sebagai penebat elektrik. Contohnya macam sumber mineral logam ni contohlah kalau kita pakai gelang emas yang memang betul-betul pure emas, 100% emas, kemungkinan besar kita mungkin boleh direjau oleh elektrik. Wow, takutnya. Okey. Mungkin yang emas yang dijual kat kedai tu mungkinlah ada campuran lain dan sebab tu mungkin kita pakai selamat kot. Okey. Lepas tu mineral yang bukan logam ni penebat elektrik lah. Okey. Setuju tak kawan-kawan? Setuju betul? Okey, terima kasih. Popcorn ke sini juga. Satu lagi soalan akhir. Bushra, okey. Soalannya ialah, tapi kalau orang lain nak jadi talian hayat pun boleh kalau Bushra tak boleh jawab. Okey. Cikgu nak minta Bushra nyatakan satu lokasi taburan sumber boleh baharu. Pilih satu je. Taburan sumber boleh baharu. Okey. Dan bagi tahu apa dia punya kepentingan dia. Satu pun okey.
Okey, empangan apa tu? Yang tu sumber apa? Kalau empangan sumber apa? Sumber semula jadi. Betul, tapi sumber apa? Kalau empangan ni, dia berkait dengan yang mana satu? Air. Air, okey, betul? Dan boleh tak bagi satu lokasi dalam peta? Yang awak catat tadi tu ada tak? Lokasi tu cikgu nak Di mana? Di mana? Kat mana? Empangan tu. pangan dekat baja tambahnya. Empangan apa yang awak tahu? Apa nama empangan tu? Okey, ada talian hayat tak? Perlu bantuan? Okey, silakan Alif. Okey, Alif pusing belakang sikit Alif bagi semua dengar. Kita ada dinding kat depan. Lokasi empangan. Tadi dia kata sumber boleh baharu air. Jadi ada empangan. Jadi empangan kerja di Terengganu. Empangan kerja ni empangan apa? Jana kuasa hidroelektrik. Dalam sains ada tak? Ada. Tapi dia cerita tentang apa? Empangan jana kuasa hidro ni dalam sains. Okey, apa yang tenaga yang terlibat dengan penjanaan hidro ni? Kinetik. Okey, kinetik tukar kepada tenaga elektrik. Kita nak energi tu, betul tak? Okey, dan kita punya elektrik ni kalau kat Malaysia kebanyakannya daripada hidroelektrik. Okey, terima kasih kepada yang menjawab. Nampaknya memang dapatlah walaupun dalam masa yang singkat kan? Okey, cikgu nak minta kumpulan yang keempat. Boleh share sikit tak? Silakan duduk. Boleh share sikit tak tentang apa isu yang berkaitan dengan sumber-sumber yang ada di Malaysia ni, ataupun kita boleh kaitkan dengan kawasan yang lebih jauh lagi. Mungkin dunia ke? Okey, silakan. Siapa yang akan bangun? Okey, kawan-kawan, kita pusing ke sini. Alright. Okey. Nampak tak? Siapa tak nampak kena adjust tempat dia. Cikgu rasa Fahim dah ni berdiri. Senang, ke belakang sikit. Okey. Kalau tak nampak pusing. Isu-isu yang isu-isu semasa berkaitan dengan sumber ini adalah petroleum. Okey. Punca dia adalah produktivitas tidak bagus yang mengakibatkan akibat daripada politik peperangan antara AS dengan Iran. Okey, semua orang tahu kan yang ni? Tahu. Okey. Kesan dia pula harga petroleum melonjak naik. Sebab itu juga petroleum susah dapat di seluruh dunia. Okey. Ada tapi limited kan? Okey. Apa langkah dia? Langkah kerajaan memberi subsidi kepada harga petroleum. Okey. Penggunaan petroleum, kita berguna petroleum ini dengan secara berhemat. Okey. Penggunaan sumber alternatif seperti solar, mengurangkan pembuatan barangan berasaskan plastik. Okey, dapat? Dapat. Okey, kalau dapat bagi tepukkan sikit kat depa. Okey, terima kasih. Silakan duduk. Alright. So itulah sedikit sebanyaklah tentang apa yang kita belajar hari ini. Yang ni baru surface saja. Baru pengenalan sahaja. Dan cikgu harap awak dapatlah maklumat tentang apa yang kita tetapkan tadi, iaitu 2 jenis sumber semula jadi. Lepas tu dia punya taburan, lepas tu dia punya kegunaan. Okey, nak buat kuis tak? Nah, okey. Kalau nak buat kuis, silakan guna whiteboard tu semula. Cikgu akan bagi beberapa soalan sahaja. Dan yang mana yang berjaya, grup yang menang nanti kita akan bagi hadiah lah. Ya. Okey, boleh cabut? Boleh. Okey, ready Ready semua? Dalam kumpulan boleh jawab? Alright. Ada pen? Ya. Guna sebelah je, boleh pada sebelah je. Ada pen lagi boleh ambil. Merah pun boleh. Okey, soalan yang pertama. Cikgu bagi masa dalam 10 saat sahaja. Apakah X dan juga Y? 10 saat dari sekarang.
Okey, angkat jawapan. Okey. Boleh baru. Okey. Jawapannya ialah betul. Semua boleh baru dan tak boleh baru. Okey, soalan yang kedua. 10 saat dari sekarang. Senang sangat kan? Okey, angkat jawapan. Air hutan suria. Air tanah suria. Hutan air tanah suria belakang apa? Air, angin air ombak. Okey, betul tak? Betul. Okey, betul. Okey, selain daripada yang ni, kita pun ada sumber-sumber alternatif juga sebagai boleh baharu. Alright. Soalan berikutnya, siapakah dia? 10 saat dari sekarang. Siapakah dia? Sembilan, 10. Angkat jawapan. Angkat jawapan. Okey. Lambat disqualify Lambat. Dah habis kumpulan ni. Kumpulan 2, sumber tenaga alternatif. Yang ketiga, biomas. Yang keempat, gas asli. Yang kelima, alternatif. Yang jawapannya ialah alternatif. Okey. Kumpulan yang berjaya tu ingat tau. Ingat Soalan berikutnya. Tengok gambar-gambar ni semua. Kenal pasti siapa mereka ni? Soalannya. Mineral ini berada dalam kategori apa? 10 saat dari sekarang. Siap dah? Okey. Kategori dia minta. Okey. Sana dah? Okey, angkat jawapan. Logam. Kumpulan 2 logam, kumpulan 3 logam, 4 logam, 5 logam. Betul tak? Betul. Okey, betul. Soalan berikutnya. Siapakah mereka ini? Bukan logam. Dia ni bukan logam. Dia ialah hidrokarbon. Dan dia ialah bahan bakar. Siapa ni? Sepuluh. Angkat jawapan. Okey. Petroleum. Petroleum. Yang ketiga petroleum. Yang keempat. Apa tu? Gas asli. Yang kelima petroleum. Okey. Jawapannya ialah. Ya. Salah satu. Kalau jawab salah satu is okey. Ketiga-tiga ni ialah bahan bakar. Dia ada unsur karbon dengan hidrogen. Okey, sekarang ni. Tengok betul-betul. Alright. Soalannya ialah, apakah sumber tenaga yang dijana di sini? 10 saat dari sekarang. Okey. Boleh angkat terus? Boleh. Okey, angkat jawapan. Alright, okey. Kumpulan 1 hidroelektrik, 2 hidroelektrik, 3 air, 4 hidroelektrik. Yang kelima apa? Air. Okey, dia kata sumber tenaga apa nah? Bukan sumber apa. Jawapannya ialah hidroelektrik. Okey. Nak habis dah. Sikit lagi. Tiga-tiga pokok ni terdapat di hutan mana? 10 saat dari sekarang. Okey, angkat jawapan semua. Kumpulan 1 hutan hujan, kumpulan 2 hutan gunung, 3 gunung, 4 gunung, 5 hujan. Jawapannya gunung. Okey, betul. Okey, soalan berikutnya, tengok peta, tengok kepada lorekan pada peta. Okey, soalannya ialah apakah jenis hutan yang terdapat di sini 10 saat dari sekarang? Okey, angkat jawapan. Kumpulan 1 pantai, 2 pantai, 3 pantai, 4 pantai, 5 pantai. Jawapannya? Pantai. Betul.
betul. Okey. Second last punya soalan Awak tengok X. Tengok X Soalannya, apakah kegunaan sumber mineral yang terdapat di X? Kegunaan sumber mineral. Siapa X tu? 10 saat. Okey, angkat jawapan. Semua orang. Angkat jawapan. Disqualify semua. Okey. Sana, okey. Perubatan bahan mentah kumpulan 2 apa tadi? Kumpulan 2 disqualify. Kumpulan 3 barang kemas. 4 barang kemas. Yang kelima barang kemas. Jawapannya ialah okey. Alright, yang terakhir. Siapakah mereka ini? Tengok Dan soalannya ialah manakah antara semua ni, manakah yang menjadi bahan asas kepada aluminium? 10 saat dari sekarang. Kalau awak ada jawapan, awak tulis nama mineral tersebut. Okey. Kumpulan pertama bauksit, yang kedua bauksit, ketiga bauksit, keempat bauksit, kelima bauksit. Bauksit tu betul. Tapi yang mana satu bauksit? Yang mana? Ni. Okey, boleh seorang main tunjuk tak? Cepat Alif main tunjuk. Okey, tunjuk. Yang mana satu? Okey, betul ke salah? Jawapannya ialah okey. Alright. Berpeluh-peluh main dengan awak ni. Okey kelas kita dah habis. Siapa yang rasa dia tak faham langsung apa yang kita belajar hari ni? Angkat tangan. Siapa yang faham? Angkat tangan. Okey, cikgu nak minta wakil seorang je buat satu refleksi pembelajaran pada hari ini. Boleh tak? Minta tolong seorang. Siapa yang boleh buat refleksi pembelajaran? Satu je. Ataupun nak kena cikgu bagi ni ke? Nak kena cikgu bagi ayat ke? Sambung. Tak kan? Tak apa. Okey, silakan siapa? Apa refleksi pembelajaran pada hari ini? Okey, Fakihah juga. Okey, silakan. Refleksi yang saya belajar tadi, lepas kita kena mesti menikmati masa. Okey. Kalau kita menikmati masa, kita akan dapat masing-masing. Okey, betul? Lepas tu kita kena bekerjasama. Contohnya aktiviti fisik pada tadi. Okey. Kalau kita bincang dengan jawapan tu, kita tak sama-sama bagi idea, kita boleh jawab dengan cepat. Kerjasama tu satu benda yang penting. Okey. Terima kasih Fakihah. Beri tepukan. Last daripada Putra. Ayatnya ialah, sambung ayat cikgu Oh, hari ni baru saya tahu bahawa, silakan sambung. Siapa nak? Alamak, tak ada pula. Okey, sambung ayat tu. Alamak, hari ni, bukan alamak. Oh, hari ni baru saya tahu bahawa ada ilmu baru yang awak dapat pada hari ni. Okey, silakan. Adam. Okey, ulang balik. Okey. Oh, hari ni baru saya tahu bahawa. Okey, sambung. Okey. 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 Oh, okey. Alright. Terima kasih Adam. Okey kelas. Kita tengok depan. Lepas tu kita tengok yang ni. Okey, ini adalah sedutan pembelajaran pada minggu depan. Kalau awak nak sambung belajar tentang sumber untuk yang sekarang ni baru beginner kan. Yang lebih lanjut, jangan lupa siapkan token ataupun siapkan tiket masuk untuk kelas minggu depan. Apa dia? Modul. Siapkan modul. Okey, kita akan belajar ni tentang sumber dengan lebih lanjut pada minggu depan. Okey kelas. Jumpa minggu depan insya-Allah. Terima kasih.
Terima kasih cikgu. Sayang cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika Amin. Okey, terima kasih. Sayang juga. Okey. Okey, balik kelas terus ke sains kan? Okey, minta tolong susun kursi balik masuk dalam. Whiteboard, Ashraf, tolong balikkan ke kelas. Whiteboard balik kelas dulu. Tolong bagi balik pen, jangan lupa sebelum keluar. Okey, 1, pen, 2.